Tayar dia ni sebenarnya, tayar dia ni dah bengkak dah. Okey, tengok rakam kat sini, tengok saya pusing. Okey, nampak tak tayar dia? Hai, itu 1 minit hari ni. Okey, hari ni saya nak tanya, siapa yang ada pernah kena macam ni? Bila kita bawa kereta, kita pegang steering tu dah tegap dah. Tapi kita boleh rasa dekat bawah tu macam bermain. Geleguk, lekuk, lekuk, lekuk. Dia main seolah-olah macam ada benda longgar dekat steering kita. Ni steering tegak tapi bawah tu ada longgar. Kluk, 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 kluk. Okey, hari ni kita ada kes yang sama. Kena dekat Toyota Avanza. Punca yang pertama, kenapa steering dia tu tegak tapi bawah tu main sebab tayar dia ni sebenarnya. Tayar dia ni dah bengkak dah. Okey, tengok rakam kat sini, tengok saya pusing. Okey, nampak tak tayar dia? Tu. Look. Look. Dia punya rim okey. Nampak? Rim dia okey. Tengok jari saya. Okey, yang kedua dia punya serep bush tu dah main dah. Tu nampak serep bush ni. Lampu saya tunjuk tu. Okey, ni. Serep bush dia ni dah gerak dah. Kalau tengok dengan mata kasar kita, tu dia punya sub. Dia punya sub tu bergerak. Jadi apa jadi? Steering tegak. Sub bawah tu bergerak je.